Ya, terima kasih Pokok Sena, Speaker. Katakan, tadi Pokok Sena kata perkataan itu memang tidak ada dalam ayat itu. Katakan itu pun adalah APCO menasihatkan ya untuk Satu Malaysia. Katakanlah. Itu pun kita ada bukti. Sebab dalam laporan Malaysian Insider bertarikh 28 Julai 2009 dilaporkan di sini. Saya baca dan saya minta penjelasan pandangan daripada Pokok Sena dalam bahasa Inggeris dengan izin. APCO worldwide is understood to have an official based in Najib's office since the early days of his administration. APCO and other public relations specialists from the United States have also been helping Najib craft his 100-day strategy. This includes his One Malaysia message and other key platforms of his administration. Ini bukan saya kata ke Perkhidmatan kata ini dilaporkan oleh Malaysian Insider pada 28 Julai 2009. Jadi minta penjelasan. Sebab itu bagi saya bahawa kalau laporan itu tak betul, mereka boleh ambil tindakan kepada Malaysian Insider. Mereka boleh ambil tindakan undang-undang. Tapi mereka tidak menafikan. Sebab itu saya katakan bahawa untuk nak menafikan, mengatakan bahawa aku memberikan nasihat kepada Datuk Najib, kepada Perdana Menteri, kepada kerajaan, satu benda yang tidak boleh dinafikan. Sememangnya diperuntukkan, yang telah diluluskan oleh, yang dimohon oleh pihak kerajaan untuk tujuan tersebut. Jadi saya tak boleh nak terima ayat usul ini untuk kita nak bawa yang berhormat Perkhidmatan PAU ke Jawatankuasa Hak dan Kebebasan Dewan. Ya. Macam? Ya, silakan. Terima kasih Datuk Ketua. Pokok Sena, maksudnya usul ini dalam memperkatakan satu yang fakta oleh Perkhidmatan PAU, namun UMNO Barisan Nasional masih nak kenakan tindakan. Apa fakta yang berjaya di-establish oleh Perkhidmatan PAU? Pertama, APCO dan Israel. Ada perjanjian? Ada. Bila? Disember 91. APCO dan Malaysia. Ada perjanjian? Ada. Kedua-duanya berjaya kita establish. Tapi masih lagi nak dikenakan tindakan. Ini yang kita katakan. Mereka punya hasrat untuk tutup mulut atau pembangkang. Satu Malaysia hanya jadi kepercayaan sebelah sana. Buktinya hari ini. Siapa yang membahaskan sebelah Barisan Nasional untuk berdepan dengan kita? Semua wakil UMNO. Barisan Nasional ni komponen 14 parti. Tapi UMNO tak harap yang lain untuk bahas tajuk ini. Ya. Saya bersetuju dengan apa disebut oleh Macam. Saya harap macam tidak ada satu perpaduan, persepahaman di kalangan Barisan Nasional ini. Habis semua dibolot oleh UMNO untuk nak mempertahankan Perdana Menteri, nak mempertahankan Perdana Menteri pada hari ini. Macam sudah tidak ada kepercayaan kepada MIC yang sedang bertanding di Hulu Selangor. Menteri KPI ada, Ketua Pemuda MCA pun ada. Jadi sebab itu bagi ya Saja, sikit saja. Saya nak last. Saya tidak mahu ganggu Pokok Sena. Terima kasih. Macam ini, walaupun kegiatan ini tidak sebenarnya mengelirukan, tapi ya kenapa Pokok Sena perkara ini adakah satu muslihat dalam UMNO untuk menjatuhkan imej Najib membawa perkara ini? Kenapa perkara masuk Hulu Selangor ini dibangkitkan? Adakah muslihat UMNO? Satu perkara yang tidak mustahil daripada pergolakan yang berlaku dalam UMNO sendiri. Kenyataan yang berhormat Batu Kawan itu tidak mustahil bahawa ada agenda yang tersembunyi seperti mana isu arak yang dibangkitkan di Hulu Selangor. Seperti ada agenda untuk pihak-pihak tertentu dalam UMNO mendedahkan bukan sahaja seorang dua yang minum arak dalam UMNO, tapi ramai pemimpin-pemimpin UMNO minum arak. Jadi apa yang disebut oleh Yang Berhormat Batu Kawan itu, saya bersetuju bahawa tidak mustahil ada agenda tertentu yang berlaku dalam UMNO untuk nak menggugat kedudukan Pekan sebagai Perdana Menteri Malaysia. Nak menjatuhkan imej, bukan nak mulih imej. Mungkin selepas ini saya percaya bahawa mungkin mereka tidak menerima nasihat daripada APCO ni, orang yang buat agenda ni. Ada satu kumpulan lain
yang lain perunding ini yang menasihat kumpulan ini untuk melawan dengan APCO. Jadi pertentangan APCO dengan satu kumpulan yang lain dalam mungkin UMNO. APCO baru Okey. Yang Hormat Pokok Senar, kalau tak ada injury time Yang Hormat ni, bagi dengan kawan-kawan ni. Ya, dah. Saya tak bagi dah habis. Baik. Kedua, apa disebut oleh Kota Belud tadi, dia kata 77 juta ni poin berapa persen saja dalam bajet kita. Ini bukan soal poin berapa persen, ini otak pemimpin UMNO ni terlalu singkat. Dia fikir hanya poin berapa persen. Soalnya ialah untuk memperbaiki. Dia ni semua persen, dia fikir persen. Dia macam arwah Saleh Kamil juga dalam agama Melayu. Tuan penasihat. Sebab itu Datuk Speaker, isunya bukan poin berapa persen, tetapi isunya ialah wang rakyat diguna untuk memperbaiki hubungan dengan Amerika. Siapa punya angkara? Siapa punya penyebab yang menyebabkan hubungan Malaysia dengan Amerika terjejas begitu teruk? Saya katakan bahawa kalau hubungan dengan Amerika ini disebabkan oleh pekebun-pekebun kecil, peneroka Felda di Ulu Selangor yang merupakan angkara menyebabkan terjejasnya hubungan Malaysia dengan Amerika, ya tak apa, kita ambil duit rakyat. Ini bukan disebabkan oleh peneroka Felda Sungai Buaya. Bukan disebabkan oleh peneroka Felda di Ulu Selangor, tetapi disebabkan oleh pemimpin-pemimpin dalam kerajaan, iaitu pemimpin UMNO dan Barisan Nasional yang menyebabkan hubungan Malaysia-Amerika terjejas. Jadi selepas ini, bila ada lagi punca angkara disebabkan di sebelah sana oleh kerajaan Barisan Nasional yang menyebabkan hubungan kita dengan negara-negara luar terjejas, okey, kita ambil lagi duit rakyat, peruntukkan lagi pula, beri pula kepada APCO. Jadi bagi saya ini satu benda yang tidak adil yang dilakukan kepada rakyat. Satu tindakan yang tidak adil, yang tidak berpegang kepada amanah harapan yang diberikan kepada rakyat sebagai sebuah kerajaan. Ya, Yang Berhormat, Pokok Senar dah 2 minit lebih. Ya? Oh, 2 minit lebih. Saya gulung. Sepatutnya, Yang Berhormat, sepatutnya bagi saya bahawa kalau berdasar pada usul ini tidak ada apa-apa yang harus diadatkan kepada Jawatankuasa Hak Kebebasan Dewan. Sepatutnya timbalan menteri dalam negeri yang sepatutnya dihadap, sebab di mana menteri dalam jawapan pengulungan dia pada bajet 2009, tambahan bajet 2009 mengatakan bahawa 9 Jun hasil siasatan polis tidak ada apa-apa penglibatan Israel, perisi Israel dalam projek PRS dan juga dalam ASESOF. Sedangkan dokumen-dokumen yang disebut oleh Permatang PAUD menunjukkan sehingga 12 Januari masih belum ditamatkan hubungan dengan ASESOF dengan Israel. Masih lagi terdapat bahawa penglibatan diperakui oleh polis ada perisi Israel dalam pelaksanaan projek Police Reporting System. Sepatutnya timbalan menteri yang memberikan kekeliruan di Dewan ini yang dibawa kepada Jawatankuasa dan Hak Kebebasan Dewan. Tuan Yang Dipertua, saya mohon untuk menolak usul ini dan minta Padang Rengas, Menteri di Jabatan Perdana Menteri tarik balik usul ini untuk menjaga maruah dan kemuliaan Dewan ini. Sekian, terima kasih.